Ketika begini mencari-cari sebuah cinta hilang, saat begini ternanti-nanti bayangmu sayang. Dulu hidup saya hanya kejar dunia je, berlari tanpa henti, hati kosong, badan letih, jiwa pun letih. Kejayaan ketika itu saya ingatkan, Masya Allah, kan bila kita ada duit banyak, kita lah orang yang berjaya. Pasal apa? Kawan-kawan semua hari-hari cerita pasal duit aja. Jadi kita pun terpengaruh, kita jadi mata duitan. Dan itulah di antara sebabnya kenapa saya nak jadi penyanyi. Tapi dalam masa yang sama, subhanallah, mak saya ni nak saya ni menjadi anak yang bukan hanya baik, tapi yang soleh, yang sentiasa hidupnya berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Mak saya doa nak jadi saya anak yang soleh, tapi saya berdoa untuk menjadi orang yang berjaya banyak duit. Jadi doa mak saya yang laku di sisi Allah SWT, Allah makbulkan doa dia, dan akhirnya saya diuji oleh Allah SWT. Apa benda yang saya suka Allah tarik, maknanya Allah nak gantikan dengan perkara-perkara yang baik, yang sesuai untuk saya. Itulah kehendak Allah SWT. Saat Allah bukakan hati ini, saya sedar saya perlu berubah. Bukan saja hati, tapi diri ini juga perlu dijaga. Kesihatan itu juga amanah dari Allah SWT. Mak saya ni doakan saya ni hampir 30 tahun. Allah makbulkan doa mak saya dengan Allah menjadikan ulama ini sebagai asbab untuk mengubah diri saya lah. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Masya Allah saya jumpa dengan orang alim ini, Masya Allah, dengan tuan guru almarhum Datuk Ishak Barum ni, Masya Allah, minta nasihat daripada dia. Lalu dia menasihatkan saya daripada sepotong ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan di hari kiamat akan dibalaskan apa saja perbuatan kamu di dunia. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan masukkan dalam syurga, itu sebenarnya orang yang berjaya. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan di dunia ini merupakan pangkat, kedudukan, harta benda ini hanyalah bagi orang yang terpedaya. Saya sedang mencari kejayaan, tapi kejayaan yang sebenarnya menurut Al-Quran, yang Allah katakan dalam Al-Quran, orang yang berjaya masuk syurga, itulah sebenarnya orang yang berjaya. Subhanallah. Alhamdulillah, ini satu anugerah daripada Allah SWT apabila kita sihat. Nabi pun suruh kita jaga kesihatan. Jadi saya menjaga kesihatan saya simple, Masya Allah. Saya mengamalkan apa sahaja yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kata lain, mengamalkan makanan sunnah. Dan salah satu daripadanya, Masya Allah, untuk menjaga kesihatan sebagai seorang lelaki ini, di antaranya saya mengamalkan juga him coffee ni. Him coffee ni yang terdiri daripada ingredient dia, Masya Allah, dan formula ini dihasilkan ataupun diusahakan oleh seorang doktor, Dr. Syamhan namanya, Masya Allah. Formula yang tidak ambil idea orang lain, tak. Ini memang usaha 100% daripada Dr. Syamhan. Him coffee ini mengandungi apa? Subhanallah, guarana. Guarana ni hanya tumbuh di Venezuela dan juga Brazil. Hasilnya, subhanallah, kebanyakan orang Venezuela dan juga Brazil ni boleh mencapai usia 100 lebih tahun. 80 tahun ni macam biasa, macam orang muda macam kita ni peringkat 40-50 tahun lah. Tapi diorang 80 tahun, tenaga dia masih baik lagi kan, Masya Allah. Jadi itu di antara benda yang saya amalkan. Him coffee ni juga mengandungi tongkat ali yang diramukan ataupun yang dimasukkan ke dalam him coffee ni 5 kali ganda daripada produk yang lain. Ketika dan saat ini saya bersyukur, hijrah bukan sekadar hati, tapi diri ini juga perlu dijaga juga. Ketika begini mencari-cari sebuah cinta hilang,